Tuan Pengerusi, saya merujuk kepada butiran 03022 Hubungan Perdagangan dan Ekonomi Dua Hala. Saya ingin menarik perhatian Dewan kepada perkembangan yang amat membimbangkan, iaitu trend penurunan ekspor minyak sawit ke China, salah satu rakan dagang dan pasaran terbesar negara. Tahun 2024, sebanyak 1 juta tan minyak sawit diekspor ke China mencatat penurunan sebanyak 5.5%. Dan 10 bulan pertama tahun ini merosot sebanyak 29%. Seperti yang sedia maklum, China selama ini merupakan antara 3 pengekspor utama sawit Malaysia dunia. Namun sejak 2023 hingga 2025, permintaan negara itu terhadap sawit Malaysia menunjukkan penyusutan disebabkan beberapa faktor global dan domestik di China, termasuk pertumbuhan ekonomi China yang perlahan, khususnya sektor tanah dan pembuatan, menyebabkan permintaan minyak sawit untuk makanan, kosmetik dan oleochemical merosot. Polisi keselamatan makanan China yang berubah, di mana mereka meningkatkan penggunaan minyak domestik seperti kacang soya dan rapeseed serta diversifikasi pembekal dari negara lain. Ketidaktentuan harga dan kebergantungan kepada pasaran komoditi global menjadikan import sawit lebih berhati-hati. Persaingan harga dengan Indonesia yang menawarkan struktur cukai lebih fleksibel dan kos logistik yang lebih rendah. Oleh itu, Tangga Batu ingin bertanya kepada kerajaan, apakah plan strategik BT dan Kementerian Perdagangan untuk memulihkan serta memperkukuhkan ekspor sawit ke negeri China? Adakah kerajaan sedang merundingkan semula sebarang perdagangan preferential, termasuk pengurangan tarif, standard quality atau kerjasama industri oleochemical bersama China? Tuan Pengerusi, laporan The H Malaysia bertarikh 28 November 2025 yang bertajuk China Demands Malaysia Cambodia Clarify Trade Deal with US. Laporan itu menyebut bahawa China telah membuat aduan kepada Malaysia dan Kemboja mengenai perjanjian perdagangan yang dimeterai kedua-dua negara dengan Amerika Syarikat bulan lalu. Menurut laporan itu, Beijing menyatakan bahawa ia mempunyai kebimbangan serius terhadap beberapa bahagian dalam perjanjian perdagangan Amerika dan Malaysia. Tangga Batu ingin bertanya, sejauh manakah seriusnya kesan yang akan berlaku terhadap hubungan dagangan antara Malaysia dan China akibat daripada perjanjian ART ini? Pengerusi, merujuk kepada butiran 00202, skim pinjaman mudah automasi dan pemodenan yang berjumlah 31 juta ringgit. Saya ingin menarik perhatian Dewan ini kepada satu isu mendesak yang memberi kesan langsung kepada daya saing ekonomi negara, iaitu kelewatan transformasi industri Malaysia ke arah automasi dan kecerdasan buatan AI. Walaupun negara telah melancarkan pelbagai dasar industri seperti 4 WRD, Penubuhan National AI Office dan insentif melalui bajet 2025, realitinya di lapangan menunjukkan bahawa kadar penerima gunaan automasi AI masih perlahan dan tidak sekata, khususnya dalam kalangan PKS, iaitu tulang belakang kepada ekonomi kita. Kajian-kajian industri menunjukkan antara punca utama ialah kekurangan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, kos permulaan yang tinggi untuk robotik dan automasi, ketidakpastian pulangan pelaburan, isu infrastruktur digital serta kebimbangan berkaitan garis panduan keselamatan data dan AI. Kelewatan ini menyebabkan negara berisiko hilang daya saing serantau. Ekonomi seperti Vietnam, Thailand dan Singapura bergerak lebih pantas dalam automasi pengeluaran, integrasi data, masa nyata dan penggunaan AI dalam rantaian bekalan. Jika Malaysia tidak mempercepatkan perubahan ini, kita bukan sahaja ketinggalan dari segi produktiviti, tetapi juga bakal menghadapi tekanan kepada pasaran kerja kerana jutaan pekerja kita terdedah kepada automasi tanpa program latihan semula berskala besar. Oleh itu, soalan Tangga Batu kepada MITI, apakah status sebenar pelaksanaan industri 4 WRD dan inisiatif otomasi sedia ada, khususnya dalam industri PKS? Apakah strategi menyeluruh kerajaan untuk mempercepatkan penggunaan automasi dan AI, termasuk akses pembiayaan, latihan teknikal dan penyediaan pusat demonstrasi industri? Dan akhirnya, bilakah kerangka peraturan AI yang komprehensif akan dimuktamadkan supaya pelabur dan industri mempunyai keyakinan untuk melabur dengan lebih agresif? Transformasi industri bukan pilihan, ia keperluan untuk memastikan Malaysia terus berdaya saing dari segi ekonomi global. Saya mohon penjelasan. Dan akhirnya soalan Tuan Pengerusi, saya merujuk kepada butiran 050400 Halal Development Corporation HDC dengan peruntukan bagi tahun 2026 sebanyak 18.6 juta. Saya ingin bagikan isu yang semakin mendapat perhatian industri dan masyarakat, iaitu kemungkinan Malaysia hilang posisi sebagai penaju halal dunia, kedudukan yang selama ini menjadi kekuatan strategi negara dalam sektor makanan, farmaceutical, kosmetik dan logistik.
Malaysia sejak 2 dekad lalu diiktiraf sebagai penanda aras halal global melalui MS 1500, sistem perizinan JAKIM dan pengiktirafan oleh berpuluh negara. Namun kini berdepan dengan tekanan daripada negara seperti Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Turki, Indonesia dan Brunei yang mengembangkan ekosistem halal mereka dengan lebih pantas, termasuk pelaburan, digitalisasi rantaian halal, standard piawaian baru dan hub logistik bertaraf dunia. Di lapangan, industri menyuarakan kebimbangan tentang kelewatan proses persijilan halal, kekurangan pegawai halal terlatih, isu persijilan pihak asing yang berkembang dengan cepat serta kurangnya integrasi teknologi seperti traceability, blockchain, AI dan IoT dalam memastikan kecekapan ekosistem halal negara. Oleh itu, Tangga Batu ingin MITI menjelaskan apakah status pelaksanaan plan reformasi dan ekosistem halal negara termasuk digitalisasi penuh proses persijilan dan pengurangan masa kelulusan. Kedua, bagaimanakah kerajaan merancang memperkukuhkan JAKIM dan agensi halal lain melalui peningkatan kapasiti, standarisasi latihan serta teknologi pengolahan rantaian. Sekian, terima kasih.